Dah lah mandi blues. Lepas tu nak pergi kerja, nak menghadap lah geng-geng toksik kat tempat kerja ni. Aduh, tak tahu macam mana nak buat. Okay, dalam video ni saya nak share macam mana nak menghadapi persekitaran toksik di tempat kerja. Nombor satu, setiap kali kita nak keluar pergi kerja, nak buka pintu, dah siap-siap pakai kasut nak pergi kerja, for example, kita perbetulkan balik niat kita nak pergi kerja, yang kita ni nak menjalankan amanah dan tanggungjawab, dan kita ni nak mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, yang kita ni bekerja semata-mata mengejar keredaan Allah. Boleh niat je saja, aku pergi kerja hari ni lillahi ta'ala. So kat situ indirectly kita akan kerja dan lebih fokus lah pada matlamat dan niat kita tadi. So secara tak langsung kita dah ignore dah this group of people. Nombor dua, kebiasaannya orang-orang yang toksik ni, diorang sebenarnya ada sangat-sangat bermasalah dalam kehidupan diorang. So bila mana dianya terlalu bermasalah sampai diorang tak boleh tengok orang lain lebih, those kind of stuff. So apa yang boleh kita buat, kita doakan diorang dalam diam. So ini je benda yang boleh soothe-kan kita punya hati, fikiran untuk lebih tenang kerja. Dan fokuskan kualiti kerja kita. Sebab apa? Sebab bos tahu, bos betul-betul tahu siapa yang buat kerja bagus, siapa yang buat kerja tak bagus sebenar-benarnya. Okay? Dan kalaupun bos tak tahu, Tuhan tu tahu. Nombor tiga guys, kalau sampai ia menjejaskan kesihatan mental kita sehari-harian, kita nak tidur pun tak boleh, nak pergi kerja pun takut-takut, tengah bercuti pun takut-takut, sampai anxious, sampai panik, sampai risau yang berlebih-lebihan, mungkin kita boleh consider untuk slowly usaha cari je circle baru dan cari je punca rezeki yang baru. Sebab rezeki Tuhan tu luas. Okay? Sebab kalau kita tak sayang diri kita, kita tak jaga diri kita, tak ada orang lain boleh jaga kita. Okay? Ingat guys, stay positive.